SPM tak ada, tak apa ke? Ini menjawab persoalan adik-adik kita yang berminat untuk masuk ke Funnel Evo College. So, untuk menjawab persoalan ni, saya nak minta bantuan tuan-puan kongsikan video ini kepada ramai lagi orang, terutamanya mereka yang berminat nak masuk ke College TVET, terutamanya Funnel Evo College. Dan kongsi saya pandangan tuan-tuan dan puan di ruangan komen, pandangan anda tentang College TVET. Untuk menjawab persoalan ini, syarat kemasukan ke Funnel Evo College, kalau tak ada SPM pun boleh mohon. Dan sebenarnya untuk masuk ke Funnel Evo College ataupun College TVET dekat Malaysia ni, antara syarat minimumnya adalah anda kena ada 3M ni: membaca, mengira dan menulis. Sebab itu, program-program TVET, mana-mana program TVET akan ada sesi temu duga. Sebab kita nak pastikan anda ada 3M ni. Dan pastinya tuan-puan, bila anda tak ada keputusan cemerlang dalam SPM ataupun ada SPM ataupun tak ada SPM, tak ada masalah untuk anda mohon program TVET. So tuan-tuan puan, jom saya nak ajak tuan-tuan puan masuk ke program TVET, terutamanya Funnel Evo College, di mana kami menawarkan program-program berkaitan dengan digital dan teknologi. So untuk makluman tuan-tuan puan, kami menawarkan program berkaitan dengan digital marketing, di mana tuan-tuan puan, anak-anak tuan-tuan puan boleh mendapat beasiswa sehingga RM5,000, dapat ataupun fasiliti berkaitan dengan laptop dan juga handphone sepanjang pembelajaran. So untuk maklumat tuan-tuan puan juga, jangan risau tentang yuran pengajian, kerana anda juga boleh dapatkan yuran pengajian ataupun pembiayaan pendidikan melalui PTPK. Itu antara salah satu kelebihan, dan juga anak-anak tuan puan boleh dapat allowance sara diri sehingga RM800. So tuan-tuan puan, sekiranya anda minat, anda klik link di bio ataupun tinggalkan komen anda di ruangan komen untuk tim kami bantu.